generous to your opponent. If there's any dispute or challenge on the line call, please always come to me. Okay, we will see whether we're going to sort it out, overrule or sustain the call. Okay, remember, only start your serve after I call the completed score. Okay. Alright, is there any question? No. Ada apa soalan? Tak ada. Okay, Dato' AC, head hotel, head ya. So it's a head, serve, receiving, court or differ? You serve, you receive which court? Sini. Okay, test serve. Okey Farhad, ke perlawanan seterusnya. Mungkin antara perlawanan yang ditunggu oleh ramai orang juga sebab Dato' AC ni kejap lagi kan dia buat kelakar-kelakar macam Farhad juga lah. Manggis ada join tak? Oh, Manggis Macam tak nampak kan? Nampak ke tadi? Ada tak senarai nama Manggis? Durian saya perasan. Nanti kejap. Tak nampak juga. Tak ada Manggis. Tak ada saya rasa. Okey, test serve daripada kedua-dua pasukan. Okay, player ready? Okey. Receiver ready? Receiver ready? Amar ni pun bagus jugalah Farhad. Time in. Nanti kita 0-0. Ya. 15 poin yang dicari oleh permulaan pertama, 1 poin yang pertama dimulakan oleh AC. 15 poin dicari. Good drive daripada AC ke opponent punya chicken wing Dia belanja pula bola tu out. Senangnya bagi nombor 2. Poin kedua. 2-0. Laju dan kuat terus out Kita kena tengok sini bukan sana. Laju sangat. Silap aku. 1-2. Cantik, serve selamat. Semi drive ditampan oleh Dato' AC. Tidak dapat diangkat oleh Amar. Okey, kepada kawan-kawan yang sedang menonton live, diminta tolonglah sharekan kita punya live ni supaya lebih ramai yang menonton. Cantik. Itu dia satu overhead dan hampir saja terkena mata. Hampir terkena mata, hampir. Dia marah. Nasihat bukan marah. Kan? Kuat betul. Jadi berhati-hati kena fokus dengan bola kan. Nasib baik pakai cermin mata Nasib baik. Tak kena. Dia terus duduk atas tudung. Nanti kita cuba tengok replay kalau ada. Mesti ada punya. Itu dia Dato' AC pula. Berebut. Foot fault hari ni Dato' AC bukan first time tau. Daripada perlawanan men's double lagi. Banyak foot fault yang Dato' AC buat. Mungkin dia lebih excited nak sampai ke depan net. Orang-orang tinggi macam Farhad ni daripada awal dia main macam sama. Farhad pun sama juga. Ujung-ujung dia nak ambil asyik pijat line. Steady Atita. Yang terkandas. Saya rasa Atita baru first time servis ni. 4-3. Satu return deep, satu drive. Terlambat sikit. Kuat juga Dato' AC ni drive kan. 5-3. Terima kasih kerana Anis baru join live dan Nejina Cantik. yang Atita follow return. live. Single backhand daripada AC. Dan sedikit gopoh. 77 orang Pedal dia terlambat sikit je. Itu yang pukul out tu. yang sedang menonton live. Tak ada Service. hadiah ke korang ni. Lagi Haji sekali Huda. out oleh Dato' AC. 6-4. And Karim pun dah join live kita. Okey, nampaknya penyokong Atita ada di sini. Nuyul Zainal Serve selamat. Return dia diambil oleh Dato' AC. Cubaan. Sekali lagi fault. Sultra Official, selamat datang. Second foot fault. Second football daripada Dato' AC Betul. Cantik slicing out. Bola tu dia drive, dia slicing out. Sedikit mengeliru kan.
Alisha Sibling dan Frizi Ali. Selamat datang. Selamat menonton live. To drive, pancake ditahan. Aisyah membuat satu pancake volley tadi. Masih masuk dinking. Kesabaran diperlukan di sini. Cuba unlock. Silap pula di landing kan. Okey, Amar cuba melakukan lock Terlebih kuat. kepada Aduh. Aisyah. Betul lah tu. Tapi bola terkeluar. Bola keluar. Dia kalau ke belakang sikit tadi saya masuk tadi. Cantik Aisyah serve. Simple. Datuk AC dengan satu slice drop. Overhead oleh Amar. Foot fault. Hari ni kita tak ada trofi untuk foot fault. Jadi tak payah kejar-kejar ambil foot fault. Okey, Steady Datuk AC. Dia senyum kat aku lah. Aku cakap steady, dia senyum. Aku punya dia dengar. Aku ingat aku cakap slow. Satu Colosseum dengar aku cakap. Okay, claim. Calling for court 1C, Haris Dahlia. Okay, sekejap. Bersambung dengan Kiri Hanis, Pengumuman. court 1C. okey itu panggilan court Penerbangan lain, seterusnya. Jadi kita tumpu kepada penerbangan yang ini. Di mana selain daripada court utama ni, ada juga 2 lagi court yang sedang bertanding Farhad tak tengok drive Datuk AC. Compact. Simple. Dan Syira. Okey, di court Dosi, Nozi Ain, Zaril dan Syira akan berlawan. Sekali lagi Datuk AC. Tersangkut di net Selepas Hinggap ini, di tip. perlawanan live antara Rahimi dan Maisara akan berlawan dengan Faiz dan Syakila sebentar lagi selepas ini. Fault serve. Salah position rupanya bukan fault serve. Ya, Datuk AC sebelah sini tadi sebab dia buat stack ni. Datuk sebelah sini tadi. Ingat dia main stacking kan, nampak? Itu selalu masalah stacking ni, kalau tak ingat ya kat situlah problem dia kan. Sorry, 8-9. Yap. Okay. Let's go. Nice return. Cantik, selamat. Percubaan. Idea dah baik. Sedikit kuat. Ingat reserve. Okey, tak reserve Tak ada reserve. Dia kalau sekarang ni, hari ni kalau silap kedudukan terus hilang point. Itu rules tau. Ya, cantik. Satu volley. Out. Nyaris lagi Atita nak ambil bola overhead daripada baseline. Ref daripada Pupa kali ni memang Ref Pupa memang tegak-tegak. ikut Tegak-tegak. betul Keputusan peraturan, dia kena firm. Ikut undang-undang. Itu dia satu drive. Gagal dijawab oleh Aisyah. Relax Aisyah. Steady. Suruh relax pula. Kena relax nak kena duduk dengan kita. Dekat court tak boleh relax. 10-10. Out. Overpowered lah pula. Ini bukan unsur-unsur daripada air boom yang kita dapat sponsor hari ini. Memang sedap air, tapi itu memberi tenaga. Cuma tenaga tu telah terlebih pakai dan sekali lagi out oleh Amar pula yang buat out. Mungkin dia orang ni tak cukup penat ni. Itu yang masih banyak tenaga. Terlepas pula out dia. Cantik, return selamat. Itu dia dipulangkan. Dan cubaan untuk block volley Datuk AC attack tu pergi betul-betul ke badan Amar. Cuba mengelak tapi gagal Saya untuk sorang dipulangkan. Aisyah. Okey. Sengit. Memang sengit perlawanan. Sengit dan juga sedikit sengit juga. Itu dah saya dah cakap. Sayang sekali bola terkeluar. It's a fault. It's a fault. Tapi bola tu laju. Saya ni duduk betul-betul tempat yang belakang net, belakang court ni. Kalau silap dia serve ni main hinggap ni. I like that. Cuma dia terkena net. Kalau tak ada net dia yang awal. laju daripada Datuk AC yang Laju. terkena net dan bola terkeluar. Yes. Memang laju. Power. 12-13.
Cantik serve. Return selamat. Overhead. Volley. Ditolak cubaan tapi sangkut. Atita dengan aksinya. Kita tak tahu tu salah kasut ke salah pedal pun kita tak tahu tu dia buat apa tu. 14-12. Out. Out di situ, Wow. Mata terakhir. Serve out. Mungkin Mungkin dia dia gerut, cuba. Nervous. Bukan dia belanja, dia belanja. Bagi dekat sikit. Ni boleh menang. AC Datuk AC boleh menang. Okey, minta maaf. Yang tu saya kena tarik balik. Oh, gentleman in the house. Apa berlaku sebenarnya tu? Dia terkulai-kulai dah tangan dia. Tak ada grip dah tu. Okey. Sengit 14 sama. 14-14. Mungkin saya Mata silap. penentuan. Mungkin saya akan Dua-dua salah. pasukan harus fokus. Cantik. Serangan demi serangan kepada Aisyah dan tamat perlawanan. Sayang Tamat sekali mendahului 14-12 dan membuat dua kesilapan. Habis sudah perlawanan dibenangi oleh Amar Atita. Perlawanan yang sengit dengan keputusan 15-14 menewaskan Datuk AC dan Aisyah. Okay. Satu perlawanan yang menarik ya. Kedua